Yeah, Borak Hustle Life, Borak Hustle Life, yeah. Podcast yang real, podcast yang hidup, dari jalanan ke kejayaan. Mari kita borak, Borak Hustle Life. Kita grind setiap hari, dari kosong sampai jadi. Kejar mimpi tak berhenti, cerita jatuh bangun, inspirasi diberi. Borak Hustle Life, suara hustler sejati. Borak Hustle Life, kita grind setiap hari, dari kosong sampai jadi. Kejar mimpi tak berhenti, buka minda, buka jalan, peluang dicari. Borak Hustle Life, podcast generasi berani. Dulu tak nampak jalan, sekarang nampak visi. Belajar dari gagal, itu guru paling pasti. Duduk semeja kongsi, cerita penuh isi. Usahawan pencipta, semua ada misi. Tak kira umur, bangsa atau latar, kalau ada usaha rezeki pasti bersinar. Dengar pengalaman, jadikan niat radar, supaya langkah kita lebih jauh dan besar. Bukan sembang kosong, bukan sekadar hype, kami bawakan ilmu yang boleh ubah life. Setiap episode ada nilai dan insight. Borak Hustle Life, kita naik satu flight. Bila jatuh kita bangun, bila susah kita harum. Semangat takkan luntur, sampai mimpi jadi makmur. Borak Hustle Life, kita grind setiap hari, dari kosong sampai jadi. Kejar mimpi tak berhenti, cerita jatuh bangun, inspirasi diberi. Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni, dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik, semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Kau pernah rasa macam dah buntu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di dalam Borak Hustle episod 6 malam ni. Cuma kalau siapa yang perasan, muka baru malam ni. Jadi kalau biasanya live Borak Hustle daripada episod pertama sampai ke episod 5 sebelum ni dihostkan oleh Coach Fazil dan juga Encik Nordin. Jadi mulai hari ini, mulai episod 6 ni, saya ambil alih. Untuk makluman semua, nama saya Hilmi Ismail. Saya merupakan seorang ayah dan pembina sekolah. Ada hasil saya sendiri. Dan insyaAllah untuk Borak Hustle podcast kita ni, kita akan banyak membawakan jemputan-jemputan yang akan membincangkan tentang hasil diorang. Apa yang diorang buat harian. Ada juga hasil yang bawa sampai ke peringkat negara. Ada yang nak bantu syarikat sendiri. Ada yang nak bawa sampai ke peringkat dunia pun ada. Jadi kita nak belajar daripada diorang macam mana perjalanan, apa yang dia buat, apa yang lain daripada lain yang dia buat, yang kita boleh belajar, kita boleh apply. Mungkin dalam bisnes kita, mungkin dalam kehidupan kita, mungkin ada yang tengok ni student, boleh apply dalam kehidupan sebagai student untuk ada vision masa depan. Jadi kita nak bantu seramai yang boleh dengan cara kita menyediakan platform untuk jemputan-jemputan kita yang dah melalui beberapa fasa hasil dalam hidup dia. Semoga bermanfaat untuk semua.
Okay, dan malam ini kita ada satu jemputan khas. Sebab tajuk kita malam ni pun very special, iaitu tentang AI. Selalu orang kata AI ni akan buatkan ramai hilang pekerjaan, buatkan orang designer hilang pekerjaan lah, programmer hilang pekerjaan, macam-macam lah. Tapi tajuk kita malam ni, AI bukannya nak gantikan orang, tapi AI sebenarnya nak tolong orang. Dan kita menjemput seorang CEO syarikat AI yang sebenarnya bukan developer pun. Dia syarikat IT, tech, AI yang menggunakan AI sepenuhnya untuk dia punya software, dia punya program, dia punya sistem yang dia buat. Tapi dia bukan developer pun. Lagi yang menariknya itulah. Jadi saya sangat-sangat nak tahu macam mana dia seorang yang background kalau study dulu engineering, and then dia buat business sendiri dan sebagainya. Tiba-tiba ada company AI. Jadi kita nak tahulah macam mana perjalanan dia dan apa yang buatkan dia menggunakan AI, dan macam mana AI ni sebenarnya boleh manfaatkan kita. Mungkin sebelum ni ada orang pandang AI ni sebagai satu benda yang susah nak buat. Terlalu banyak benda nak kena install lah, kena subscribe itu, ini dan sebagainya. Kena ada laptop mahal, handphone mahal. Jadi kita nak dengar sendiri, sebenarnya betul ke persepsi-persepsi itu, ataupun sebenarnya AI ni sangat-sangat senang untuk kita apply dalam kehidupan seharian kita, dalam bisnes kita, dalam study, dalam pekerjaan kita. Jadi saya perkenalkan Bro Salam. Apa khabar bro? Baik Hilmi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hilmi, tim Borak Asal kerana menjemput saya. Macam Hilmi cakap tadi lah, saya ni by background merupakan seorang marine engineer sebelum terjun ke bidang keusahawanan. Salah, restoran sebelum ni, kemudian into retails dan sebelum ke IT industri. Memang bukan pakar teknologi, bukan programmer by certificate and so on, tapi seorang yang I would say menguruskan bisnes setiap hari, dan juga orang yang sangat suka kepada teknologi ataupun nak explore teknologi. So hopefully malam ni lah, mungkin harapan saya sikit towards di penghujung podcast nanti, macam Hilmi cakap tadi, adakah AI ni suatu yang susah ataupun suatu yang renyah orang cakap, ataupun satu yang akan menggantikan pekerjaan orang. Saya harap untuk orang-orang yang tengok, mungkin ada student ataupun owner kedai makan, klinik, even butik ke, diorang at least kalau dapat satu part lah dalam malam ni adalah AI tu bukan nak ganti orang, AI tu nak tolong orang, macam tajuk kita malam ni. So mungkin orang selalu ingat, bila dia ni CEO for IT company ataupun Raudah Tech ni, dia kena programmer ataupun seorang programmer ataupun software Memang engineer. background IT lah. Background IT lah, baru valid and so on. But I think banyak je syarikat-syarikat yang ditubuhkan bukanlah daripada orangnya pengasas. Baiknya macam tu. Tapi untuk saya tidak. Saya orang yang self-explore. So jadi bila saya datang daripada dunia yang bila bisnes ni, seorang usahawan, kita tengok tengok nak macam mana nak selesaikan masalah. Always ada. So macam contohnya kerja-kerja rutin yang boleh menyebabkan tim kita kena tim kami sendirilah yang kena buat hari-hari berulang. And saya lihat perkara tu sesuatu kurang produktif. Satu ketika dulu mungkin tak ada option tu. Mungkin ada sistem yang kadang nak subscribe mahal, especially untuk SME, ataupun kalau ada pun mungkin tak sesuai dengan perniagaan mereka. So jadi di situ yang saya lihat, dengan adanya AI sekarang ni, usahawan ataupun orang yang bukan dari tech background boleh explore dan boleh adopt AI tu dalam perniagaan mereka lah. Okay. Terima kasih pada Bro Salam. Kalau saya panggil Lam boleh ke? Lam. Boleh. Kita nama Borak Asal. Betul. Jadi kita buat style borak lah sikit kan. Tak nak terlalu formal lah. Kita bukan Malaysia hari ini ke kan. Selamat pagi Malaysia ke. Selamat pagi. Baca berita ke. Baca berita.
Okay, jadi saya rasa kita masuk pada topik itulah tentang AI ni kan. Mungkin boleh ceritakan macam mana Salam sendiri boleh daripada seorang yang background engineering, lepas tu ada business, tiba-tiba boleh jadi CEO company AI pula. Apa yang sebenarnya membuatkan spark untuk guna AI tu? Baik. So macam Amy cakap tadi betul. Daripada by profession ataupun saya graduate seorang marine engineer. Marine engineer untuk kapal LNG masa tu. So atas kapal tu pun sendiri mungkin waktu tu tak digunakan terma AI, tapi kita ada automation system. So di mana perkara-perkara itu di-automate untuk bantu efisiensi. Untuk kapal yang sepanjang 300 meter hanya dikendalikan oleh kurang daripada 30 orang. Anak kapal, engineernya ataupun kapten kapalnya, and crew. So jadi compare dengan sebelum tu, mungkin kita dengar macam Titanic and everything, begitu ramai sekali crew Betul. untuk mengenai saya. Tapi along the way teknologi. So sama tak macam lepas saya meninggalkan kerjaya perkapalan, kemudian itu usahawanan, restoran and so on, waktu tu pun saya dah tengok kita ada POS system. Kalau sebelumnya ataupun masih sekarang ada syarikat-syarikat yang mengendalikan ataupun kedai makan mengendalikan secara manual. Betul. Tapi kita manual. manual. So jadi tak ada proper record ataupun tak ada proper cara untuk mengendalikan perniagaan Kalau mereka. ada pun kadang manual lah, kena key in hari-hari key dan in. end up tak ada disiplin itu. Yes. Bila tak ada disiplin itu banyak lompong dan menyebabkan bila mereka cuba untuk pergi ke institusi perbankan untuk dapatkan bantuan and so on, mereka tak dapat kelayakan itu sebab tak ada satu sistem yang solid ataupun untuk mereka nak skill tu tak ada. So jadi along the way when technology evolve, kalau seperti kita dulu teknologi ni hanya boleh dibuild orang yang berkelayakan, orang yang ada teknologi background. Tapi sekarang dengan bantuan tools AI ni, saya suka ni macam sebenarnya bukanlah saya ni anti programmer, tidak. Tapi saya ni self explore ataupun saya ni suka explore dan tengok tadi berbalik kepada soalan utama, apa yang menyebabkan wujudnya the tech company ada ataupun menjurus kepada Explore AI tu. nak explore AI tu. Macam cakap tadi, kebanyakan adalah terlalu manual ataupun kerja rutin yang sebenarnya boleh dikurangkan ataupun boleh dibuat oleh orang lain. Tapi kalau nak hire terlalu ramai untuk buat spesifik kerja, mungkin tak efisien. End up orang yang sama pagi dia buat perkara lain and then kemudian dia kena key in account and documentation. Tapi kalau solopreneur ataupun syarikat yang mempunyai kurang team, so dengan AI ni dia boleh achieve more. So dia adalah satu alat untuk productivity, efficiency. So sebab atas faktor itulah saya tengok macam mana saya boleh bantu tim saya untuk dapatkan output yang lebih baik ataupun lebih banyak dengan menggunakan tools. Jadi kalau macam kita tengok contoh lain lah, kalau saya mencelah sikit. Contoh kalau kilang lah. Kilang, kalau zaman dulu kilang mungkin banyak pakai tangan, pakai manusia. Tapi sekarang banyak robot. Nah tu saya rasa kalau bila guna term AI tu, memang dia popular lah sekarang. Tapi ada orang jadi takut dengan term AI. Sedangkan benda tu dah lama kan. Term dia sebenarnya automation. Automation tu AI lah. Even dalam dunia filem, animation pun ada yang menggunakan automation dalam tu. Plugin dia sendiri dalam dunia. Macam-macam lah kan, dalam macam-macam bidang. Cuma sekarang bila AI ni orang jadi takut kan. Betul. Betul. Sebab dulu macam saya cakap lah, dia perlukan sekarang ni pun still, bukan saya kata tak perlu ada kelayakan. Tapi AI itu isi ataupun kecerdasan buatan, artificial intelligence itu sendiri memerlukan orang untuk membantu. Dia cakap dia alat sokongan ataupun sebuah tool untuk bantu. Kalau dulu mungkin ambil masa 10 jam ataupun 10 hari ataupun 10 bulan untuk nak siapkan satu perkara. Tapi sekarang mungkin dengan bantuan AI itu, kecerdasan buatan ataupun AI sendiri, dia boleh jadi 10 minit saja untuk siap dia punya proof of concept. Supaya mengelakkan 10 minit boleh mengelakkan contohnya miscommunication. Selalu kan kalau kita berlaku dalam fikiran kita nak cakap kotak tu 4 segi, panjangnya begini-begini, tapi dalam orang yang membuat tu dia punya dia punya interpretation betul berbeza. So menyebabkan end up interpret
berbeza. Yelah orang yang nak produk tu, dia cakap okay, dia dah senaraikan lah apa dia nak. Betul. Lepas tu bagi kat developer, datang dah habis dah ni 3 bulan 4 bulan keluar pro konsep. Ni bukan apa yang aku nak. Dah habis Ni masa. lain. Ya. 50% je betul. Dah kena buang lagi 3 bulan. Betul. Duit bayar juga. Betul. Dan selalu macam bos lah. Ataupun kalau company tu kadang, oh Hilmi, buat ni and so on. So end up interpretation beza, salah, menyebabkan kita buat. So jadi buat, ni bukan yang saya minta. Saya nak macam ni. So jadi bila dia boleh buat, mungkin tak detail. So tapi dia buat secara konseptualnya begini. So kita nampak, okay, panjang dia macam ni, lebar dia macam ni, ni colournya orange, colournya merah. So jadi bila di tangan orang yang macam developer, programmer ataupun even designer, dia orang akan dia akan buat mengikut apa yang dipersetujui. Dia bukan interpretation yang beza. Sebab merah, kalau kita ni orang lelaki mungkin merah, biru, kuning, simple. Tanya orang perempuan merah apa? Merah darah. Merah menyala. So faham tak? Benda tu kadang-kadang beza kan. So jadi atas faktor ini dia boleh membantu mengelakkan, atau kalau wastages bukan perkataan betul, ataupun losses unnecessary untuk syarikat tu. Sebab kadang kita tengok revenue saja semata-mata. But kita kena tengok kat macam mana kita boleh elakkan downtime. So lead time tu lebih efektif. Ini yang kita kena tengok AI tu. Sebab tu dia bukan satu tool yang harus ditakuti. Tapi kita patutnya embrace. Cumanya orang ni, pisau ni boleh memotong daging, boleh memasak. Tapi ada orang yang niatnya salah, dia menggunakan untuk membunuh ataupun mencederakan orang. So jadi dia berbalik kepada cara kita menggunakan. Okay, saya ada soalan lah. Boleh. Sementara tu sambil-sambil tu kita ada penonton-penonton live di Facebook dan di TikTok. Saya pun tengah buka ni. Kalau ada yang ada soalan boleh tanya. Macam ni ada Bro Ash Daily ni. Dia ada bagi komen lah. Brother Farizaki ada. Okay. Kalau ada soalan nanti saya akan ambil lah beberapa soalan. Saya bukan pakar teknologi tapi saya share apa jenis saya sepanjang. Dan saya rasa kita hari ni pun bukan nak cerita teknikal. Kita bukan nak buat kelas AI, how to use AI ke. Macam mana nak tekan apa ke, nak guna software mana lagi bagus. Itu teknikal. Hari ni kita nak cerita tentang penggunaan AI dan yang boleh membantu kita dalam kehidupan seharian, dalam bisnes, dalam pekerjaan dan sebagainya lah. Okay, jadi soalan ni saya nak cerita detail sikit lah. Biasa AI orang tahu ChatGPT kan. Lain-lain ni mungkin dia dah rare sikit lah. Paling-paling Gemini. Kalau cikgu ada pakai notebook LM lah apalah kan. Mungkin boleh cerita sikit apa yang Salam guna kan. Mula-mula tu ChatGPT juga ke? And then sekarang pakai apa untuk buat software ataupun buat sistem? Kalau sebelum saya into the AI journey tu kan. So macam saya cakap lah, mungkin boleh tambah sikit. 4 to 5 years ago lah. Tak lama pun. 4 ke 5 tahun yang lepas, saya sendiri menyaksikan tengok banyak company bila dia nak adopt teknologi dalam company diorang tu a bit struggle. Contohnya kadang dari segi cost ataupun dari segi nak capai apa yang mereka nak lakukan. Dan akhirnya dia membelanjakan sesangat banyak kos kan dalam exploration mereka lah nak dapatkan hasil. Sebab everyone faham, saya kena ada sistem yang baik untuk bantu perniagaan saya. Tapi end up selalunya either produk tu tak habis ataupun produk itu siap dan tidak menepati requirement. Kan? Dan macam tu juga jenis saya dalam tech ni. So kita berbelanja sebelum adanya AI ni. So banyak kita tengok ada software yang bagus ataupun yang boleh diguna pakai and so on. I think boleh into the million figure jugalah. Kita telah belanjakan dalam tempoh sepanjang. Sebab dalam tech ni kalau saya boleh sentuh sikit. So start dengan billing system and so on. So jadi bila kita tengok dalam exploration kita, sebab kita believe, macam saya cakap tadi, saya sukakan teknologi. So tengok apa yang kita boleh bantu dan improve di harian team kita ataupun business kita, macam mana dia boleh lebih efektif dan efisien. Until kita explore AI ni. Macam Amy cakap, saya pun sama macam orang lain juga. Start dengan ChatGPT, kita try. Sama jugalah. So masa tu dia bukan menggantikan orang tau. It's replacing
blank pages, di mana macam kalau dulu katalah ada email, macam mana nak reply email ni kalau kita ni macam saya lah, mungkin orang yang tak pandai sangat nak menulis, mengayat dalam email tu, maka email tu bila reply balik kepada klien ke, dia bunyi dia macam kurang comel. Kita ada point, tapi point tu macam tak berapa nak sampai. So bila dengan kadang end up nak reply email take you the half a day untuk nak reply, contoh kan. Pak nak kena craft ayat dia. Nak craft tulis supaya dulu. kita nak bersungguh kan nak dapat. Kalau yang ada bos, kena tanya bos okey tak nak reply macam ni kan. Lambat lah. Ya, betul. So with AI, so within second dia dah come out. Bila as long as waktu dia start dengan bila AI tu prompt engineering, which is itulah ChatGPT. Saya start dengan ChatGPT lah. So sama macam orang lain. Bila ChatGPT tu evolve into boleh buat image, kita pun guna buat image, buat gambar, and so buat posting untuk social media. So the journey ada for me almost the same dengan orang lain. Cumanya cakap takkan AI ni hanya boleh buat ini. Itu je. So bila kita tengok kan, I mean mungkin Malaysia ni dia punya maklumat sampai tu mungkin lambat sikit. Sebab kebanyakan yang build ni kalau tak dari US ataupun Europe ataupun daripada China currently. The AI race lah orang cakap kan. So jadi bila dapat kat kita cakap diorang boleh buat ni, kenapa tak boleh buat? Tapi ni cerita setahun yang lepas bila kita explore, bila saya setahun baru setahun je. Baru setahun. Waktu tu setahun ni kalau nak cerita kelakarnya AI ni, ChatGPT and so I think late 2023 or 2024 macam tu lah ada start. So jadi kelakarnya AI ni waktu tu apa segala tool pun kita tengok boleh guna pakai, kita subscribe. Subscribe lah. So saya panggil ni yuran pelajaran lah. Yelah. So kan. So jadi waktu tu kata boleh buat image ke apa contoh kan. End up macam dia ataupun maksudnya dia hanya macam cakap fronting je. Dia tak boleh detail, dia tak boleh jadi. Saya hinggalah saya 4 ke 5 bulan yang lepas di mana AI race ni di antara US atau China sangat-sangat pesat lah. Orang cakap kan. Diorang memang orang cakap luncur jauh macam tu. So waktu tu kita boleh nampak dia boleh jadi. Kalau tak sebelum ni kita create button ni tak boleh nak tekan, tapi dia jadilah. Maksudnya within second dia siapkan. So kalau tengok siapa ingat mungkin ChatGPT dulu gambar dia perkataan macam tak elok, image tu tak cuba tengok sekarang dia punya image bila kita guna ChatGPT how it looks kan. Baru-baru ni saya ada tim video kami buat satu video, tapi dalam video tu ada filler sikit, ada part yang tak ada VO sebab kita pun guna AI kan untuk buat video. Lepas tu cakap apa skrip nak letak ni, so saya tak ada idea. Saya try campak kat dalam ChatGPT. Eventually dia boleh baca, kalau kita cakap baca video, dia boleh tengoklah video tu dan saja saya daripada second ke berapa ini skrip yang boleh tambah pada. So dah evolve, mempercepatkan proses lah. So jadi kalau nak cakap tadi platform apa yang sekarang saya pakai, to be honest sangat banyak, dan saya masih lagi dalam mode explore, dan macam paling latest kita pakai, still saya pakai ChatGPT, tapi cloud adalah antara yang cloud lah. Saya sendiri dan team pakai cloud untuk develop and so on. So macam since kita tengah cerita pasal pakai cloud, pakai ChatGPT semua ni, kita ada baca lah dekat dalam social media saya sendiri pun kadang nampak ada stigma ayat stigma kan. Stigma yang mengatakan contoh kalau designer dia tak suka AI ni. Kalau dulu mungkin designer dah biasa guna app macam Photoshop, Adobe Illustrator, AI juga kan. Dulu orang panggil software, panggil software, app pun. Sebelumnya zaman kan. Lepas tu datang Canva pun ada orang yang melompat lah kan. Sekarang sama juga programmer pula melompat. Exactly. Bila ada Claude, dia panggil sebagai vibe coding kan. Vibe coding ni menggunakan Claude lah, gunakan Lovable lah apa semua ni. Jadi macam mana learning curve dalam team Roda Tech sendiri? Yelah sebab Cik Salam bukan developer, mungkin senang lah. Tapi dalam team mesti ada developer. Macam mana dia punya learning curve diorang menerima? So itulah cakap betul, masa awal-awal Canva tu keluar lah, masa fasa awal
memang saya pun nampak sendiri designer and so on kadang agak menolak cakap tak boleh, dia tak boleh. Tapi of course bila teknologi it give time, and bila sekarang ni Dia dah matang. even bila dah matang, Hmm. designer sangat appreciate that tool. Mungkinlah ada designer lagi yang masih tak, dia kena ada sentuhan sendiri. So tapi kebanyakannya pivot. Dan macam orang yang bukan kreatif sangat macam saya ni, so dapatlah nak buat a simple thing tanpa membebankan designer itu sendiri. Ataupun designer yang sebelum ni nak produce satu poster ataupun satu artwork tu mungkin makan masa setengah hari. Sekarang ni dia boleh produce dengan lebih cepat. Dan tambah dengan dia tactical. Dan begitu juga dengan saya nampak vibe coding ni. Memang kalau dia akan nampak ni tak mau ikut rule ini, sebab diorang dah belajar. Macam saya cakap, so bila dalam team kami ni, macam saya cakap betul, saya bukan programmer, tapi dalam team saya ada 3 orang kira full stack programmer. Dan pada awalnya memang agak sukar untuk diorang ada. So macam mana nak pakai ni? Kan sebab biasa orang tengok line coding and so on. Saya sendiri pun sampai sekarang tak pandai the term betul-betul yang traditional Nak coding baca tu. coding tu. Sebab yang saya tu prompt engineering tu. Kan. So jadi macam mana nak buat? Dia cakap je lah, suruh buat kotak. Dia buatlah kotak. Suruh buat website. Dia buatlah website. Suruh buat button, tambah button and so on. Dia buatlah button. Dan sama macam case-nya designer menggunakan Canva, begitu juga saya nampak full stack programmer ataupun programmer kan, yang kalau sebelum ni mungkin it takes for them lama lah, satu tempoh yang lama untuk buat sesuatu projek itu ataupun untuk siapkan suatu application, app, software, sistem or even website. Sekarang ni dia dapat buat siap dengan lebih cepat, ataupun mungkin bukanlah siap sepenuhnya tapi draft. So jadi tempoh tu dapat dipendekkan. Betul. Ke cakap apa macam tadi the terms dia, elakkan kesalahan tu, so very minimal. Dan of course baik orang yang macam saya ni bukan programmer, mungkin dia punya, saya sendiri learning curve dia agak belok lah, agak curve lah, betul kan, sebab kita nak faham kan benda tu. So tapi bila it comes to them, diorang ni sebenarnya bila diorang dah embrace the tools, diorang lebih cepat dan lebih Jelas sebab dia dah ada basic understanding tu. Cumanya yang saya boleh tambah adalah dia kena, I would say, open your heart lah. Tu Zat. Kan? Dia kalau you close apa-apa tu pun you akan rasa macam tak okay dan tak okay. Of course dia belum matang. Kita tak ada satu government body ataupun universal body yang mengatakan this is an AI authority. Apa benda semua kena submit dia. Tak ada. So jadi tak pasti yang mana yang betul atau salah. Of course dia ada rules dia. Security dia macam mana, bila melibatkan database and so on. Ini orang-orang yang lebih pakar, dia ada knowledge lah benda tu. Okay. Diorang boleh buat. Kita mungkin boleh buat benda tu, tapi it comes into PDPA or it becomes to database client, customer, then itu suatu yang kita tak boleh pandang enteng lah. Yalah, kalau orang biasa yang buat sistem, mungkin dia boleh buat dengan prompt. Betul. Tapi dia tak nampak lah layer-layer detail yang security lagi kalau ada sistem yang menggunakan IC, ada data-data yang ataupun yang meng-collect payment. Collect payment, itu lagi bahaya kan. Ya, betul. Bukannya kata tak boleh pakai AI, tapi dia kena ada knowledge lah. Ya, betul. Dan tak semestinya tak boleh pakai AI. Dia mix of both lah. Dan ada mungkin setengah pandangan cakap, kalau you bukan graduate programmer, you tak boleh nak explore. Boleh, kalau dia ada kemahuan nak self-explore. Saya cakap, saya bukan pakar, tapi saya ada keinginan nak explore. Dan selalunya mungkin saya explore tu the surface and the idea, the vision, then I get the team untuk detailkan. So kalau macam ni kena buat macam ni supaya dia lebih detail. So diorang yang advise. So jadi kalau tanya saya, mungkin ada orang tengok, adakah Salam ni anti-programmer or software developer? Tak. Saya sangat-sangat embrace dan saya cakap tolonglah korang pakai supaya whatever you guys buat lebih cepat dan lebih efektif lah. InsyaAllah. Mungkin sambil-sambil tu lah, since kita cakap pasal programmer ni, bagi sedikit tips lah pada programmer ataupun student yang belajar programming ataupun orang yang tengah berminat nak cuba explore sendiri. Dekat mana dia nak mula? Software apa dia nak start pakai, katalah. Saya pun tak pasti sangat lah Claude tu senang ke susah. Betul. Kan, nak cuba boleh bagi tips sikit lah. So, saya rasa macam cakap tadi, bila kita panggil AI race ni, hampir banyak je. Kalau you explore memang
sangat-sangat wajar. So AI tools. Cumanya kena identify apakah tools yang nak dipakai ataupun apa yang nak dibuat. Adakah nak buat programming coding? Kan, macam contoh antara lain selepas kita orang guna ChatGPT, kemudian kita explore into Replit, kalau pernah dengar Lovable. Ini antara tu. So Lovable ni kalau saya rasa untuk orang yang sangat-sangat baru nak mula, mungkin boleh guna. Mungkin ada orang yang tak agree dengan saya lah, tapi sebab apa saya suggest ataupun dia bukanlah satu tools yang susah terlalu macam ada terminal and so on. Dia memang mesti cakap prompt engineering. Apa prompt engineering ni? You cakap macam umpama ada developer kat Selayu, okay, saya nak sebuah website untuk menjual saya punya cookies business. Website tu kena color pink, contoh kalau umpan kan, sebab nama saya nama dia ada apa cookies apa brand. So tulisan dia besar macam mana and so macam kita explain. So jadi bila kita cakap tu prompt engineering itu dia bukannya kena skema tak. You cakap dalam masa santai. Even mungkin saya tak explain. Saya ada team 3, ada full stack developer, ada yang di Malaysia, ada juga yang di Indonesia. Saya pernah tengok yang Indonesia ni diorang cakap bahasa Indon. So jadi maksudnya AI ni dah boleh faham bahasa. Tak semestilah nak English tak je. Walaupun kata saya tak pandai lah English, memanglah sistem tu sistem English. Tapi macam mana kan kalau sistem tu dari China, kita kena pandai bahasa China kan. So of course kita boleh pakai sebab dia AI. Dia AI lah. Dia basically So dia faham macam bahasa macam tu. sembang dengan ChatGPT lah sebenarnya. Exactly. Pakailah bahasa apa pun. So bila cakap tu, so dekat Lovable ni ataupun Replit, ada dah beberapa lain lagi yang sama dia. So sebelah kiri dia adalah tempat untuk kita prompt. Maksudnya prompt ni kita tulis lah, kita cakap dengan dia. Dan dia akan terus auto preview. So kita boleh nampak hasil. So itu yang menyebabkan masa ChatGPT awal, dia macam teks keluar balik. Best je. Boleh. Even waktu tu saya menggunakan ChatGPT level, tahu saya ada anak yang tengah nak membesar. So jadi dia orang tanya, Didi, what is this? And so on. Dia tanya soalan. So tak semua benda je tu. So saya banyak menggunakan ChatGPT ni, especially voice. Kadang on the way to pergi sekolah, dia tanya soalan-soalan. So saya cakap, you tanya dengan ChatGPT. So sama-sama kita belajar. So that's how. So macam saya cakap pada diorang untuk embrace the technology. Diorang pun mungkin tak faham, tapi diorang ni adalah generation yang Dari lahir dah ada tag. lahir dah ada tag. Dari lahir dah touch screen. Lahir dah touch screen. Gen Alpha kan. Ya, Dari betul. lahir touch screen, bukan TV je. Dia dah touch screen dah. Ya. Level TV tu pun dia tengok macam tu lah. Dia nak tengok TV pun screen. ingatkan boleh touch. Ya. Tapi sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Mungkin ada TV yang canggih yang boleh touch lah, tapi bukan TV kan. So kalau berbalik kepada apakah tool untuk beginner ataupun nak explore, antara yang boleh explore adalah Lovable tu sendiri. Sebab dia Lovable. boleh nampak. So bila dia prompt terus nampak hasil, dia semangat lah sikit nak buat. Kan dia seronok lah sikit. Yang sampai tak tadi tidur malam lah. So tahu-tahu token habis. Cumanya okay, dalam AI dia kita cakap token kan. So token ni pula berbalik kepada kalau kita ni orang developer, so diorang dah ada step dan faham function. Tapi kadang-kadang bila terlalu rigid macam tu ni, dia tak jadi juga. Sebab kita nak cuba dia jadi lebih pandai daripada AI. Okay. That's why the tips yang saya boleh bagi adalah bukan kata kita jadi kurang pandai, tapi kita jadi basic dengan dia. Maksudnya Tak payah nak cuba mandai lebih. ni kononnya macam dalam satu prompt complicated tu, sangat. buat satu website yang warna pink, tinggi dia macam ni, lebar macam ni, gambar macam ni. Ada certain benda yes. Tapi let the creativity of AI. Kadang-kadang kita ni kalau ikut kita punya kepandaian limited lah. Saya punya pandangan macam tu. So that's why kita leverage. Ayat dia adalah leverage tools yang kita ada tu, AI yang kita ada tu untuk bagi kita output yang lebih baik. So dekat situ kalau kata boleh bermula, mula dekat situ. Macam saya boleh share kan, last month kita ada buat satu program Vibe Coding Hackathon. Mungkin saya boleh share juga sikit. Okay. So kita buat dengan student antara umur 12 ke waktu tu ada yang paling tu pun 16 lah. So in between that, diorang memang Jumaat lepas sekolah sehingga Sabtu pagi. So apa yang berlaku adalah kita explain kat diorang pasal vibe coding. Kita explain what is AI,
Kita start dengan simple exercise di mana diorang explore dekat nearby Sewa Jaya ni. Apakah restoran yang ada 5 bintang di dalam Google Business Review yang tak ada website lagi. Menarik. Then diorang gunakan tool Lovable tadi. So bila diorang gunakan tool Lovable tu, dia ambil copy the entire Google Business punya dekat daripada nama sampai review, menu and everything. Katalah contoh restoran kan. So dia copy, so dia masukkan dalam prompt. So nak create website untuk this brand. Ni budak sekolah buat. Budak sekolah buat. Ada, I think yang first round tu kita tak banyak sangat orang, dalam lebih kurang 12 orang kalau tak silap saya student yang terlibat dekat Vibe Coding Hackathon tu. Mereka dapat buat. So macam saya cakap tadi, nak relate, dia nampak terus website jadi. Dengan bagi information. Saya nak buat website untuk kami ni. Bayangkan orang-orang yang baru mula ataupun tak ada idea apa nak buat, ini salah satu. Dengan Vibe Coding tu, you boleh menjana income. So you boleh contact, katalah kedai tu, katalah Hilmi Cafe. Review 5 bintang kat Google Business Review. Tapi you ni orang yang tag tak berapa nak ni. So adalah Google Review tapi tak ada website. At least adalah juga Google. Google Business. Ada, at least ada surprisean. So okay. So tak ada website. So katalah saya ni, Assalamualaikum Cik Ilmi. Saya tengok ni dalam ni review bagus and so on. So nak tak saya offer, saya ada buat website ni. So tunjuk dulu preview dia. Kalau okay, then kita convert into proper domain, then you boleh ambil. So itu salah satu side hustle. So borak hustle kan. So saya dah bagi tips yang tak payah nak ambil. So cumanya macam website kan. Website ni as long as dia nak bagi information. Kenapa website ni perlu ada untuk kebanyakan orang or individu, especially business. Kalau social media ni, kita tak ada jaminan yang tiba-tiba esok Facebook for whatever reason, contohnya kan tak ada. Dah muka down. TikTok. Semua kita punya entire business dalam tu. Kan? So bila website ni macam rumah you di digital. Memang cafe je, restoran je. Tapi sekarang ni kalau kita nak pergi makan, kalau you nak pergi makan dengan family kan. So biasanya satu tempat tu apa you buat? Google dululah. Tapi sekarang ni ada term dah ChatGPT dulu kat mana nak makan. So itu ada dah term dulu SEO, Search Engine Optimization. Kita kena letak keyword betul. Sekarang ni bila orang search tu menggunakan AI, so dia dah panggil AI optimization. So maksudnya macam mana kita nak biar AI tu dapat identify business kita. So website kita apa yang perlu di-equip. So that's why itulah adalah evolve-nya sebuah perniagaan walaupun dia hanyalah cafe ataupun hanyalah restoran. Okay. Jadi itulah saya sebenarnya memang next soalan saya adalah untuk usahawan, untuk SME, tentang mungkinlah macam awal-awal tadi kita sebut ada lagi bisnes yang dia rasa nak guna AI tapi paling-paling dia guna pun ChatGPT, buat poster, ada setengah kalau sekarang banyak buat menu, itu pun ada juga menu yang jenis kalau dia tak pandai buat jadi ayam dia menggerutu kan. Tapi tak apalah, dia gunalah, dia cuba. Tapi sampai situ je. Dia punya the whole business dia, macam yang Salam cakap tadi awal-awal tu, dia boleh automate dia punya sale, instead of dikira manual, key in manual dalam Google Sheet dan sebagainya. Sekarang ni sepatutnya dia dah boleh automate macam-macam proses kan dekat dalam bisnes dia. Mungkin boleh bagi contohlah owner kedai makan ke, bengkel kereta ke, butik baju ke, yang ada kafe kan. Okay, boleh apa yang kalau saya lah, contoh saya ni owner kedai makan ataupun bengkel, apa yang saya kena ambil tahu tentang AI yang boleh memudahkan proses bisnes saya ni, nak mempercepatkan proses. Itu memang topik yang sangat best. That's why the tagline of Raudah Tech. I mean sebelum ni dia hanya billing system, kemudian dia jadi payment gateway, dan bila kita rename jadi Raudah Tech tu AI growth partner. Memang dalam aspiration ataupun yang menyebabkan kami nak explore further for Raudah Tech adalah for these SMEs. Saya selalu fikir about these SMEs. So kadang contoh macam tadi cafe, kedai ataupun doesn't matter lah, bengkel kereta ke and so on. Dia pagi buka kedai, so tengah siang, lepas tu dia buat dengan operation and so on. Lepas tu sambil tu nak kena reply WhatsApp daripada klien yang currently semua nak cepat because of the era of social media, everything nak cepat. Dia hantar sekarang, kalau boleh nak reply sekarang.
Kadang-kadang Betul. tu menekan-nekan lah orang cakap kan. So kalau you business solopreneur, yang you yang bake, contoh you yang masak, and then you yang do postage, yang you reply and everything. So menyebabkan you tak being efficient. Kan? Bila tu masalahnya kebanyakan usahawan ni bukanlah mereka malas. Kadang mereka tak tahu ataupun mereka tak cukup masa, dia cukup tangan. That's why bila nak hire pula, macam ni kita nak tahu yang you hire tu the best quality of it. So bila dah hire, alamak tak sesuai pula dengan cara kerja kita ni. Alamak tak ada capability. Betul, Sebab betul, kita ni bukan orang HR. Boleh lah company besar-besar, diorang akan do proses hiring yang proper, boleh identify the quality of it. Whereby kalau kat Malaysia ni 60% pekerjaan adalah dalam SMEs. Betul. So, jadi kalau tengok macam mana kita nak bantu owner-owner SME ataupun syarikat IKS ni supaya lebih efektif, efisien. Sekaligus bila bisnes diorang efektif, staff dan team akan dapat reward yang sama. Sebab bisa berkembang kan, bisa besar. So saya tengok bila company-company ni boleh adopt kepada AI. AI ni macam-macam. Kan macam tadi cakap, tools dia macam-macam. Ada efektif, ada yang untuk nak reply kepada customer tu WhatsApp, ada yang untuk buat billing system ataupun invoicing system. Kalau ikutkan apa-apa perniagaan besar atau kecil, dia punya komponen untuk bisnes ada 3. Sebab saya ni bukan programmer, saya adalah orang usahawan, orang bisnes. So apa-apa bila saya nak bantu usahawan and so on, komponen dalam bisnes ni ada 3. Yang pertama adalah sales and marketing. Yang kedua adalah financial management. Dan yang ketiga adalah operation. So sales and marketing ni kebanyakan sama je. So social media, on ground, so on. Dan bila kita dah dapat leads tu, then kita nak kena close dia, so on. So bila close tu ada billing and so on. That's where financial management. Nak buat invoice. Nak buat invoice, quotation. Kalau ada terlibat lah. Kalau masih manual lagi. Kalau masih manual lagi, how memang ada effective seorang, it can be. kena ada seorang fokus kat benda tu je. Itu yang jadi kebanyakan bila cakap, saya nak kena ada orang ni, kena ada orang tu. Dia cakap, nak buat invoice saja kadang-kadang, kalau ada katalah ada 10 klien nak masuk ni, tapi nak siap invoice lama. So customer pun, customer macam saya cakap, customer zaman sekarang ni, dia cakap sekarang dia nak semalam. Dia nak semalam. Kan? Itu ayat dia. So jadi macam mana kita nak bagi a competitive edge kepada SMEs ni? Supaya kalau tak orang cakap tools-tool ni hanya syarikat-syarikat besar yang ada modal yang besar untuk buat. Which is tapi sekarang ni kita nak bagi competitive edge kepada SMEs ni untuk bersaing dengan ikan besar. Dulu bila adanya social media itu adalah salah satu competitive edge. So that's why ada orang jual nasi lemak pun di live. Betul. So jadi orang tahu. Kalau tak dulu siapa yang boleh buat billboard? Siapa yang boleh masuk TV untuk orang nampak? Hanya orang yang ada modal besar. Tapi with this social media, this is salah satu tools AI sebenarnya. Kalau tengok TikTok, algoritma kan, dia itu semua AI. Push kan. Betul. So bila kita ada, so itu semua AI. So jadi kalau orang kata takut nak adopt AI ni, sebenarnya dia ada adopt. Dia dah pakai dah pun media. Perasan tak perasan je. Perasan tak perasan. Cumanya bila kena type and so on, dia jadi overwhelmed. Saya say the word is not takut. The word is overwhelmed. Apa yang nak guna dulu? Mana nak guna dulu? Nak start macam mana? So berbalik kepada tadi. So kebanyakan bisnes kecil besar memang kena ada pengurusan kewangan yang baik, financial management. So kalau you masih masuk ada buku ledger, ada tendensi untuk salah key. So jadi benda tu akan apa orang cakap, akan menyebabkan you tak berapa efektif. Dan sales and marketing tadi, antara kos terbesar bisnes sekarang ni, sebab tadi bila ada social media and so on, adalah marketing is berapa mahalnya kos tu. Kalau nak kena tabur, memang nampak macam murah, tapi nak dapat orang datang untuk ke kedai kita tu, kadang berapa yang kita kena spend in overall. Mungkin nak cakap, Salah mungkin tak tahu sangat technical nak set up. Saya tak tahu. Saya bukan orang marketer yang tahu technical ads. So ada agensi yang buat tu. Tapi of course kadang SMEs ni dia tak ada modal nak pergi dekat nak pergi marketing agency. Nak pergi marketing agency. Dia ada modal banyak tu, tapi dia nak, that's why dia cuba pada free punya ni. So Tools, tapi kalau tools and so on. So jadi kalau ada AI dia boleh sikit sebanyak bantu. Mungkinlah dia AI dia juga
dia bukanlah, memang dah kita cakap kecerdasan buatan. But bayangkan dia macam staff kita, kalau dia tak tahu apa-apa pasal perniagaan kita, hari pertama dia masuk, kita tak terang pun apa pasal bisnes kita, Dia suruh dia tu buat. kita suruh dia buat. Sorry my language. So susahlah dia nak buat tu. So kalau kita dah siapkan the system tu, orang bekerja masuk baru pun baca buku. Ini semua yang awak kena tahu pasal syarikat saya. Walaupun syarikat you syarikat kecil. Kalau dulu macam nak buat company profile, susah. Saya pernah dalam fasa yang tu Google. Kan dulu ayatnya Google lah. Cari, so copy, paste, buat. Sekarang ni try, esok you ada satu proposal yang you nak hantar. Hari ni, malam ni you boleh buat. You cerita je dekat you punya ChatGPT, the point, apa yang nak ada, and then dia siapkan. Edit daripada situ. Cepat. That is the tools. Embracing the tool. Saya dah tengok satu, ada kawan yang buka bengkel kereta. Dia gunakan AI untuk bantu dia layan customer. Maksudnya prospek. Yelah, dia sibuk dengan operasi harian. Betul. So on. So, jadi kalau instead of letak satu orang yang nak kena layan tu, dia satu kos lah. Kan? Bukan kata tak boleh. Saya cakap, Tapi ada limitation lah. selalu bila orang tanya manusia saya, ni. tak boleh macam tu, tak boleh ke saya hire orang? Bukan tak boleh. Before you hire orang, you create the system. So andai kata, sebab AI tadi tu eventually ada conversation yang perlukan manusia punya intervention. Dia macam tiba-tiba tak dapat clear. Macam tadi lah, bila dia macam tak berapa, I need human. Contoh kata, aku nak cakap dengan orang ni. Contoh bahasa mudah dia kan. Then orang tu akan intervene. So jadi tak adalah orang tu, bayangkan, nak cakap. Kalau sebelum ni, siapa yang mungkin boleh vouch yang dia kerja dia WhatsApp, nak kena reply. Juling kat mata. Yelah, kalau macam kita, sebab Kan? kita cerita pasal SME kan. Exactly. Contoh katalah dia ada seorang customer service lah. Biasanya yang jaga WhatsApp kan. Betul. Tapi biasanya kalau at the human punya pace, mungkin dia boleh cover dalam 1 jam tu 5 ke 10 customer lah maksimum. Betul. Kan. Dah tu dia nak rehat lah, dia nak pergi toilet, nak solat, makan. Betul. Lepas tu habis waktu bekerja. Habis bekerja. Itu waktu bekerja je. Customer sekarang pula kalau even the PM pukul 11 malam pun dia nak kita reply 11 betul. minit. Kan? Dia tak nak tunggu Sebab esok. kalau nampak sekarang, Yes. betul. Dia dah jadi macam, malam lah, you buat bisnes lah. Dia kena Kita reply still lah. perlukan manusia. Betul. Bukanlah kita buang Betul. manusia pun. Tapi so staff tadi tu, instead of dia kena reply satu-satu, dia pantau lah. Dia Maknanya betul tak? Dia jadi orchestrator dia. So dia tengok mana yang perlu dia punya intervention, dia akan intervene. Masuk dan So instead of 1 jam 10 orang, 1 jam sekarang mungkin boleh 20, 30 orang. double, triple. Yes. Nak run ads betul. mahal sikit pun okey sebab banyak Betul. boleh Kalau tidak, selalunya apa yang berlaku adalah marketing akan cakap dengan team sales lah kan. Macam tadi. I dah run dah ni. Lead saya tengok banyak ni. Kenapa kita punya closing tak ni? Sebab buat main. Sebab WhatsApp. So Kalau masuk lead 200 hari tapi korang layan baru 20 orang. Lagi 120 ni macam mana? 180 macam mana? Esok lagi 200. Itu soal itu kalau company besar sikit yang ada department ni kan. Betul. Akan gaduh. Tapi kalau marketing and itu, sales lah. cuba bayangkan kalau itulah owner yang buat operation. Katalah dia buat bake cookies. Itu kepakaran dia. Dia start business tu sebab dia rasa dia punya cookies tu paling sedap. So mungkin paling sedap. Tapi dia tak ada kemahiran, dia bukan accountant. So bila dia tak accountant, macam mana nak buat accounting? Mungkin outsource. Macam tadi balik. Adakah bila usahawan ni pakai accounting tool, tak, dia boleh je outsource. Dan accountant yang ambil freelance ataupun job and so on, dulu mungkin limited kepada manual work. Sekarang dia dah boleh ambil lebih banyak company untuk dia bantu. Betul. So dia sebenarnya a win-win situation for all. Kalau you tengok dari angle yang macam mana, Siapa yang embrace dia untung lah. Exactly. Yes. So itu business bengkel, business salon, business apa yang boleh nak book appointment and so on. So jadi memang kita fokus 80% kerja kita kepada waktu benda-benda yang penting, yang memang perlukan kita punya kepakaran dan kemahiran. So saya rasa di situlah SME ni kena nampak ataupun embrace dia. Jangan takut untuk gunakan. Kalau nak kata takut tu sebenarnya dah guna lah. Kalau you pakai TikTok, pakai Facebook tu dah pakai dah pun. Betul lah. Dia kata Dalam tak AI sedap. tu, this is AI tool juga. Kan? Cumanya dia mungkin dalam bentuk yang berbeza. Even kalau kita Google search pun, sekarang kita Google search dia ada AI punya jawapan dulu, baru keluar jawapan lain. Betul. So sebenarnya dalam sedar tak sedar kita dah dipaksa
menggunakan AI, bukanlah dipaksa. Kita dah Arus dia dalam dah kehidupan masuk. kita memang sistem AI tu dah ada di mana-mana. Betul. Dah banyak dah. Even some traffic light pun dia menggunakan automation. Sebenarnya AI lah. Betul. Kan? Bahasa dia bahasa automation lah. Okay. Kita nak pergi kepada cerita pasal Raudatech sikit lah. Okay. Tadi Salam ada sebut lah Raudatech ni asal buat bil lah apalah. Lepas tu tiba terus buat AI kan. Tak nampak perjalanan tu macam mana. Lepas tu mungkin boleh cerita sikit perjalanan tu. Dan sambung sikit lagi terus. Saya bagi 2 soalan lah. Ya. Sekarang ni apa produk yang korang ada? Sambil-sambil orang tengah tengok ni, Yalah. apa produk yang ada yang korang nak tawarkan yang menggunakan AI ni? Nak tahulah yalah, dah buat AI cerita AI macam-macam kan. Apa Kita nak yang tengok kita dah buat kan? apa yang Raudatech ada, power ke tak power ni. Kan? Okay, silakan. So insyaAllah Raudatech ni saya cakap lah, sebelum namanya Raudatech itu dia was a payment gateway, Raudah Pay. Tapi sebelum tu dia start dengan humble beginning as a billing system untuk sekolah. Kita nampak waktu tu sekolah-sekolah ni waktu ketika tu lah, semua collection yuran apa semua adalah berdasarkan manual. Ada berbalik kepada manual tadi. So ada that triggered yang macam kan we can do better than this. Kan? Takkan manual. Bayangkan kalau student you 10 orang boleh lah. Tapi kalau student you dah 100 orang ataupun 1000 orang or more than that, Betul. nak kejar satu-satu, nak buat billing satu-satu, jenuh juga. Oh, jenuh. Kan? Tiap bulan pula tu. So jadi waktu tu dia dah akan cari satu solution yang kita lah waktu tu. Kita nak bantu sekolah-sekolah ni ada billing system solution. Itu baru buat bill lah. Then kemudian it evolve into payment gateway, which is until now lah kita ada klien-klien yang kita serve melalui Raudah Pay. Raudah Pay. But along the way, bila kita ada programmer, kita ada internal lah. Team kami tak besar. Team kami less than 10 people. So, I think sampai dalam 5-6 orang yang betul-betul fokus kepada development. Kita tengok company macam tadi, balik kepada komponen yang penting tu kena ada. Even company sendiri, bila sendiri macam nak kena buat accounting ni, kena ada sistem. Kan? Bila dia adalah software development company, so semua benda ni nak buat sendiri ke? Kan? So kita belajar how we want to be. Kita payment gateway kita dah boleh buat. Then they evolve into lagi nak buat accounting system lah, kita buat HR system. Tapi antara produk lain yang kita ada partner yang macam retail. Dia cakap I nak be competitive. Ni salah satu cakap Dre Coffee ni, dia punya aspiration dia bila talk dengan the founders and so on, adalah untuk sama menandingi dengan brand-brand besar, especially lelaki daripada China, atau bukan kata naming tapi just sharing lah. So diorang, apa yang diorang ada adalah bukan hanya kopi yang decent, tapi diorang embrace the teknologi. So apa yang berlaku dalam tempoh kita developkan dia punya sistem POS. So Dre Coffee punya operating system, kita develop dari scratch untuk customer app tu sendiri. Then POS system dia untuk process the order and payment and the back end. So bila with that, currently dia punya registered member lah last kali yang saya check and so on, sebab 16,000. So dalam masa 3 bulan lebih baru 2 outlet. So of course ada promotion yang diorang jalankan. Dan salah satu komponen dalam tu, bila dia dalam bentuk app, dia ada push notification. Of course marketing yang saya cakap mahal tadi, kita berapa banyak perniagaan yang kat luar sana, mungkin saya boleh tanya, yang dah bertahun, tapi berapa banyak yang ada customer database yang you boleh contact balik. Contohnya, Assalamualaikum Hilmi, saya daripada bengkel Salam. Dah lama tak servis kereta ni, saya tengok dah ni berapa dah banyak kita dapat panggilan macam tu. So bila kita embrace teknologi ni, kita tahu bila lah sekali Hilmi servis, bila sepatutnya due. Kalau by month, kadang-kadang ada by mileage kan. So jadi kita boleh trigger notification kepada mungkin team
untuk inform ataupun kalau kita dah ada that automation macam dia ada, dia boleh buat push notification. Dia automatic dia sendiri reply. Dia Tak payah automatic manusia pun nak tekan. Dan level yang kita bantu mereka untuk develop adalah contohnya dia outlet dia dekat Cyberjaya juga. So contohnya kalau bila yang kita tengah bantu adalah bila contoh hujan kat situ. So ada spesifik untuk weather tu, ni dia trigger kawasan tu, dia push notification automatically. Okay, ni hujan ni, dapatkan hot drinks di Dre pada contohnya 50%. So kalau kita manusia sebelum ni macam cakap efficient, kita bantu marketing team dia untuk lebih efektif lah. Kalau tidak, hujan sana, apa nak buat so baru nak contact sesuatu, kau nak WhatsApp. Kalau ada macam tadi ada 15,000 registered member nak WhatsApp satu-satu, hujan ni ada 5 WhatsApp hujan. Tapi it was that kalau nak guna blaster pun dulu cost. SMS blaster ada cost. So yang ni cost acquiring dia mungkin macam dia punya konsep adalah first time register RM2.99 per one cup, first cup. So jadi itu kos promosi marketing dia untuk acquiring the customer. Now bila dah ada dalam database, dia now boleh lah push email, push notification. That's how kita, salah satu lah yang kita buat. Dan beside that, kalau dalam F&B, yes, kita ada develop juga untuk Ahmad Hot Chicken. Kalau pernah dengar brand tu, ada di Cyberjaya juga. Ahmad Fried Chicken. Ya, Ahmad Hot Chicken Hot kan Chicken, ada dari brand baru betul sekarang. So kita help them. Konsep yang sama juga. So bila customer ada program, dan antara lain engine yang ada dalam tu adalah the affiliate program. Macam saya cakap tadi, cost marketing tu adalah sangat mahal. So now instead of reward ataupun kita bayar kepada social media platform, we do also dalam tu affiliate program. Dia punya referral. So you beli sendiri, you dapat cashback, dan dia bila orang lain beli guna referral tu, register dan beli, orang yang beli tu dapat cashback, dan orang yang dia refer, yang dia guna referral code tu pun dapat dia punya commission lah, I would say. So jadi benda ni bukan satu baru. It's not MLM ke apa. Kebanyakan orang macam affiliate Shopee, semua ada je affiliate program mereka. So benda ni benda yang memang dah ada. Cumanya kita nak help to implement pada perkara-perkara harian. Even kalau bayangkan kedai runcit, ada certain orang beli sebulan sekali. Sekali banyak lah. 300, 500, 1,000 boleh belanja dapur rumah. Ada orang yang tiap-tiap hari pergi, mungkin suri rumah. Dia beli barang kering ni, tapi beli habis. Beli barang basah tu sentiasa. Dia nak fresh kan, dia beli 2 hari, 3 hari sekali. Tapi eventually accumulate katalah 1,000 sebulan. Bayangkan kalau dia beli 1,000 belanjaan tu, that sebagai loyal customer, kedai tu reward. Dan kedai ni seronok. Ada beberapa pasar raya dekat kawasan rumah tu. Saya nak pergi pasar raya ni lah. Sebab selain barang dia segar and everything quality, then dia ada bagi kat cashback. So dia promote lah. Kia contoh. Kan Kia ke siapa nama, kau pergi kat pasar raya tu. Sebab kalau orang beli kat situ, dapat cashback. Tapi kau nak register nak beli tu, orang pakai aku punya marketing lah tu. Referral. Dia boleh tarik customer. So dan customer loyal kat dia. Exactly. Yes. So itu antara lain. Dan benda ni bukan implement. Siang tadi saya ada meeting lah. Dia daripada Terengganu. Dia buat kedai sangat unik. Kalau kita selalu kedai emas ni orang jual beli emas. Orang buat arah no. Yang ini dia kerja dia beli emas. Kata dia tak jual pun. Cakap beli So dia beli daripada kedai-kedai emas, and so on, dia work dengan kilang emas and so on. So ada je klien-klien yang kadang-kadang kedai-kedai emas ni inventory dia ini barang lama. Macam kita yang tu menyebab conversation tadi menyebabkan saya fikir, betul ke? Bukanlah last kali kedai emas ni dia dah beli dah inventory tu. Tapi kalau design tu design lama, orang perempuan saya tak pandai sangat. Lah, design lama yang bukan dalam trend. So benda tu dia mungkin nak reset balik inventory. Dia kena jual lah. So dia jual mungkin pada harga lebih murah. So dia ni akan beli. So bila macam tu dia nak tengok macam mana boleh adopt AI ataupun teknologi untuk kedai emas dia tu. So okay, menarik. So jadi AI ni sangat-sangat boleh bantu whatever industry. Ikut kesesuaian. Yang antara komponen tadi yang kita nak custom, yang selalunya SMEs ni tak dapat peluang sebab mahal ataupun mostly mahal lah cost tu, ataupun selalunya kadang dia orang tak tahu apa nak di custom. Sebab setiap perniagaan ni unik. Bengkel, kadang bengkel. Tapi bengkel ni unik cara dia, beza. So kat operation tu
nak customization. Selalu customization ni sangat mahal lah. That's why business, saya suka nak cakap AI ni membolehkan kita suruh teknologi tu adopt kepada bisnes kita instead of bisnes kita kena adopt to the technology. So itu antara kafe, restoran dan apa lain yang kita tengah dalam pipeline kita adalah Easy Biz. Dia nama projek dulu. So tapi Easy Biz ni terdiri beberapa komponen. Ada Easy Account dalam tu, ada Easy HR, ada Easy CRM untuk tujuan marketing, and then ada Easy Boss. Easy Boss ni kalau macam you ada as the lead of your company kan, so you nak ada satu assistant yang sangat alert, sangat peka, sangat tahu. Senang cerita, kalau you tanya apa semua dia jawab. So kalau siapa-siapa pernah tengok cerita movie kan, Iron Man, dia ada assistant yang sangat reliable yang dari situ. Dan Jarvis. dalam pun saya ada Jarvis yang saya build sendiri untuk saya. Untuk projek yang boleh buat saya Jarvis running, sendiri ya. So saya buat Jarvis sendiri. Mungkin dia tak adalah bentuk dalam hologram, tak kena pakai helmet tu. Dia tak ada. Tapi kalau aircon yang saya buat untuk dalam phone saya tu, Jarvis tu memang macam ada suit macam Iron Man lah. So apa yang berlaku, Easy Boss ni tadi, dia akan bagi you, dia akan katalah you adopt kita punya Easy Account, Easy HR yang apa beza dengan accounting system lain, HR system lain, CRM system, semuanya AI powered. Even Easy Support. Easy Support ni customer support and so on. Kalau business yang, so diorang boleh plug in apa yang guna. Sebab kalau nak build dari scratch, nak pastikan dapat requirement, nak dapatkan ni sukar. Yelah, sekarang dah banyak dah sistem HR, sistem CRM, sistem account dah ada. Betul. Tapi dia biasanya asing. So kalau macam contoh saya sendirilah nak dapatkan report account tu, nak klik mana pun saya tak sure. Account saya punya team account lah, department yang tahu apa nak klik. Nak minta kat tapi dia, kena minta. Kalau hari tu DMC tak dapat lah. Dapat lah. Sebab apa yang berlaku, bila kita ada Easy Boss tadi, you macam WhatsApp dia lah. Okay, pakai WhatsApp je. Chat je lah dengan dia. Katalah you ada assistant nama dia Syahid. So dia bagilah nama dia. Boleh tahu semalam berapa collection sekolah kita? Kan? So dia extract lah. Dia pergi access dekat you punya Easy Account system tadi. So dah key in and so on. Dan bila kat situ pula, apa AI power ni, kalau sebelum ni exact account mungkin kena key in and so on, padahal dia pun boleh buat lebih banyak efektif, ataupun dia boleh jaga lebih banyak lagi account lagi kan. So instead of so kalau benda tu dia scan, upload, AI baca, dan AI segi you tinggal approve ke tidak, betul ke tidak apa yang dia buat. Macam umpama you ada satu assistant, dia dah masuk bos betul ke macam ni, betul, dia tinggal nak approve, tak payah you nak key in and so on. So you buat secara bulk, then you akan lebih efektif. Sama juga bila HR, when it comes to nak buat payroll and so on kan. So bayangkan you ada tadi assistant you Syahid nama dia tu, dia boleh bantu untuk buat dia punya ataupun bagi laporan ataupun extract. Even you boleh bagi balik command. Itu kita punya aim. Dan this tool kita target untuk kegunaan SME. So diorang skill menggunakan sistem. Macam saya cakap tadi, it's okay kalau you rasa you boleh ada capability nak explore AI, by all means. Tapi ada benda macam, kenapa nak kena pakai sistem yang dah di AI powered? So to solve you punya problem tadi. Itu antara lain kita panggil Easy Biz lah. Easy Biz Easy Business lah. Basically itu dah available. Currently dalam pipeline lagi ada few things yang kita tengah touch up and so on. Ini produk baru lah. Itu produk yang akan kita nak lancarkan. Tapi apa yang suka saya nak ketengahkan, ada satu, kalau kita familiar sangat dengan WhatsApp. Okay, betul. Dan orang Malaysia lagi lah. Orang Malaysia memang apa-apa WhatsApp, sangat kita ada sistem WhatsApp. nama dia WhatsApp lah. Kan? betul. So jadi WhatsApp ni sangat-sangat jadi satu tools yang memang orang Malaysia especially, ataupun kebanyakan parts of the world still using WhatsApp as dia punya communication tu. So bila macam tu, kebanyakan transaksi tu berlaku dalam WhatsApp ataupun negotiation, deal. Dulu saya tak suka pakai voice note. Tapi bila everyone is involved like that, kadang saya terpaksa nak cepat kan. Dan bayangkan this product ni, you tengah katalah having dinner with your family.
macam cakap tadi, customer ni baru nampak you punya ads. Ads tengah running. Ads tengah running. Kita tengah makan. Okay, tengah makan. Lepas tu dia tekan WhatsApp now. Ha. Han punya point kat situ WhatsApp now. Now pula tu. Now. So bila Reply later. dia cakap reply later. Memang dia cakap taklah, lepas tu dia scroll lagi, dia social media ni pula. Bila you dah scroll sekali, dia akan cuba baca you punya algorithm dan dia push brand lain ataupun produk lain yang similar dengan you punya brand. So jadi bila macam tu you dah tak sempat reply, orang ni pula reply. Dia ada AI tools yang tolong reply dia. Padahal customer tu tadi dah pergi kat you, Assalamualaikum. 2 minggu later. Itu kalau 2 minggu later. Terlepas pandang pula. Terlepas pandang kan. Tak, kadang kita follow minta maaf, saya terlepas pandang. Lepas tu dia cakap, tak apalah, saya dah beli dah dengan lain. Rasa sedihnya. So maksudnya orang tu memang nak beli. Bukan nak kena educate ke tak. So jadi benda tu selalu berlaku. So ni apa nama sistem ni? Fendi bukan? Bukan. Dia nama dia adalah MB. Bukan. Nama dia adalah Warobot. So Warobot ni bunyi macam robot everything. Warobot.app lah. Warobot Warobot. Warobot. WhatsApp robot lah. Tapi tu WhatsApp lah. WhatsApp WA kan. Walu. Warobot lu siapa? Warobot lu siapa? Lu human. So jadi Warobot ni kita build dia sebab macam cerita kan, nak relate, kita ada payment gateway. So payment gateway ni kadang-kadang nak educate orang pun dia tak senang. So bila kita buat, kita pairkan dia, keunikan lah Warobot ni adalah kita pairkan dia dengan the communication method yang selalu orang guna. So macam tadi, katalah ads you jalan, lepas tu dia kata Warobot, so dia hantar. So AI ni tu reply, saya contoh, saya adalah salam Warobot AI assistant. So bagaimana saya boleh bantu? Apa Warobot ni? Contoh kan, kalau dia tanya pasal Warobot lah, Warobot ni adalah sistem dia. So apa yang kita dah knowledge, bagi dia knowledge dan cara macam mana nak dia reply. Santai-santai lah. Kalau kita nak dia formal lah, ada certain brand, saya nak kena, boleh tukar lah mood dia, santai ke. Kita ada klien antara lain adalah pakai emoji ke, travel agency. So dia nak mood tu, dia tak adalah terlalu santai macam let lu, tak ada. Dia nak macam lebih formal, tapi tak adalah kata ada terlalu emoji keras. sikit. Tak nak. Dia macam tu. Tak nak terlalu kosong kan. So jadi boleh. So letaklah nama apa and so on. So jadi dekat situ sehinggalah boleh dia buat payment. Kalau you dah set boleh payment sekali. Sebab tadi dalam WhatsApp tu dia akan bagi link. Dan the best part, biasa payment lambat nak confirm kan. Sebab kita punya own payment gateway, kita punya sistem Warobot itu sendiri, kita link balik. So jadi kita tahu, okay, your payment has been confirmed. So jadi ada assurance kat situ. Betul ke tak ni? Dah lah AI yang handle aku, payment aku jalan ke tak? So we even yang tu kita develop dia supaya dia boleh accept appointment. Macam contoh, siapa yang akan gunakan dia, appointment ni? Contohnya real estate agent, ataupun konsultan takaful. Betul. So diorang akan banyak guna. So biasanya soalan customer, prospek ni lah kita panggil, sama je untuk industri dia tu. Tapi kalau kita nak jawab balik, kalau sebelum ni saya pernah kita guna WhatsApp business. So kita buat quick reply. So slash apa. So, tapi still kita ada kena time tengah malam tu, kita dah tertidur sampai kata tak habis pun. Lepas tu prospek tu hello tak ada. Yang ni dia tak tidur. Dia ada assistant yang tak tidur. So balik kepada macam mana penggunaan dia. Penggunaan dia bukan company yang besar, tak ada. Dia as low as RM99 sebulan. You boleh subscribe. Bayangkan kalau you nak ada satu orang assistant, kerja dia reply. Betul, ada orang. Tapi you nak kena bayar RM2,000. So bila you nak kena bayar RM2,000 tu, tapi end up, dia tidur lah, dia tak sihat lah, and so on. Yang ini, dia akan insyaAllah sentiasa ada. Dan of course, ni baru. Produk ni baru roll out. Tapi dah boleh pakai lah. Dah boleh pakai. Dah boleh pakai. Kita ada sebuah institusi lah pendidikan yang dah pakai, just sharing lah, mungkin tak name and so on. Ni klien lah dah pakai. Ni klien, antara klien yang pakai. Diorang buat 2027 early registration.
punya pendaftaran lah. Kan dia dah buka and so on untuk existing dan dah start collect payment. Dan last kali saya check dengan them, sebenarnya kata adalah lebih kurang kat 200,000 Okay, 200,000 200,000 melalui WhatsApp je. masuk melalui WhatsApp je. So payment parent ni memang dia cakap okay daftar sekarang, okay lock fees untuk ni. So jadi diorang dah pakai. Dah pakai dan dah ada hasil tu. Betul lagi senang. So lah ada pun travel agency yang saya tengok yang dah pakai, dia buat briefing kat team dia. Okay, kita nak pakai tool baru. Sebab kita sangat cakna lah orang cakap ataupun sangat ni untuk SMEs ni. Supaya dia sangat mudah untuk digunakan. Tapi of course dia walaupun dia dah boleh diguna pakai, tapi saya still anggap dia masih lagi dalam beta lah. So beta ni apa feedback dari segi industri berbeza. Mungkin yang kita dah ada institusi pendidikan. Mungkin dah ada orang yang gunakan adalah travel agency. Mungkin industri lain masih belum pakai lagi. So ada apa-apa offer ke nak bagi dekat? So kalau tanya saya untuk malam ni lah, kalau siapa yang tengok live ni ataupun mungkin ada recording ni, siapa tengok selagi masih ada lagi, I would like to offer to the first 10 sebenarnya company yang nak pakai, seriously nak pakai extra. Kan macam tadi kan, AI ni ada token-token dia. So extra Betul. 1,000 token ni. So 1,000 token yang banyak tu. So 1,000 token ni Berapa ringgit tu? berapa ringgit. So biasanya? jadi dia berapa message yang boleh buat. Okay. So Satu message so satu berapa token. kata dia lebih kurang 1,000 message. Kalau 1,000 prospek yang you boleh, so percuma. So sebab kita nak, tapi work with us lah. Maksudnya bagi kita feedback. Gunakan betul-betul. Gunakan dia sebagai tools you untuk marketing. So jadi dia akan berkomunikasi. Dia biasa satu untuk the process dan kita cuba penambahbaikan lagi. Apa feedback nak bagi? Saya rasa kena ada ni. So jadi that's the offer adalah sama-sama we session. You try our. So siapa yang tengah tengok live ataupun tengok rakaman, nanti kita akan potong-potong video ni kan. Ya, betul. Jadi tawaran daripada Salam daripada Raudah Tech iaitu untuk 10 usahawan yang nak menggunakan Warobot mendapat 1,000 token ataupun 1,000 Extra. kredit cuma ekstra bila anda menjadi 10 orang pertama yang ambil peluang ni menggunakan Warobot untuk bisnes anda. Ini tawaran limited lah, 10 orang pertama je. Kan? Sebab kalau boleh tanya saya nak bagi banyak mungkin lah lagi ramai pakai. Tapi kita start dengan 10. Yelah okey lah tu. Kan? 10 tu okey lah. 10 kan. So jadi insyaAllah apa yang kita nak buat, kita nak bagi sama. Dan andai kata tak jelas lah macam mana nak minta kita nak buat onboarding. So di 10 kita akan untuk bantu hand holding. Dan untuk ada support lah. Ada support. Sepatutnya dia adalah SaaS, software as a service, AI, di mana keunikan antara lain boleh try Warobot ni, dia punya subscribe dia dalam bentuk WhatsApp tu sendiri. Tak nak isi form, tak apa. Dia dalam WhatsApp tu saya tak langsung tu dah register account. Tinggal ada certain part lah, macam contoh mungkin for you to subscribe, ada make payment and so on tu, nak masuk Giga itu you kena masukkan. Tapi kita build tu supaya dia sangat mudah, tak perlu nak nak kena pergi tekan button ni, nak pergi sana, lepas tu lost. Lepas tu tak tahu macam nak guna pakai. Kalau boleh daripada conversation tu itself. Dan tadi antara yang kita dah roll out juga team kita, dia interface yang bentuk sama macam WhatsApp, tapi dia adalah interface untuk dia tengok conversation yang customer, prospect tu message. So jadi maksudnya dia boleh terus intervene dan bantu. So dan belum lagi adalah bentuk app, but insyaAllah we will roll out dalam masa terdekat ni untuk jadikan dalam bentuk app. So jadi Warobot tu ada app tersendiri dan interface dia saya ini nak untuk buat manage lah, untuk manage sama macam WhatsApp, supaya you manage tu tak lari daripada something yang you familiar. Cakap dengan team, tak nak warna kuning, tak nak warna biru, tak nak warna purple kau boleh. Nak warna hijau tu sebab warna hijau WhatsApp juga. Sebab dia orang familiar, orang tak rasa overwhelm. Buttonnya kalau kat situ mungkin tambah adalah feature-features yang tadilah macam mana. Tapi maknanya kalau yang guna Warobot ni, dia boleh tengok jugalah mesej-mesej yang ada, history tu. Apa yang AI tu dah tolong jawabkan. Betul. Yang mana dia nak take over, dia boleh take over lah. Kadang-kadang ada need human. So dia dah bagi notification, need human intervention. So jadi kita masuk lah. So jadi macam kalau boleh cakap, kalau kita ada admin tadi
pun kita sendiri ada, kita tak adalah kena layan 20, 30, 100. Hmm. So kita just perlukan Especially tengah run campaign, tengah run campaign. ads. Ya. Kalau musim tak run ads mungkin okey Kena lah. pula campaign ads you tu memang menjadi. Ramai orang berminat. Nak lah. So ramai. So kita tak nak kecewakan. Nak dapatkan ni bukan senang. Lepas tu boleh terus bayar pula dalam tu. Boleh terus Masukkan je bayar. produk. Tapi kalau you punya business book appointment lah. So whatever Depends your pada CTA. jenis bisnes lah. Apa CTA you. Itulah dia, saya nampak ni kelebihan AI ni. Whatever your business is. So bila kita buat sistem macam Warabot ataupun sistem tadi macam untuk Dre, untuk Ahmad semua tu, dia boleh di-customizekan mudah untuk the client punya needs. Sebab AI kan. So instead of kalau macam biasa kita subscribe billing system, kita subscribe sistem menu, ordering dekat kedai makan. Dia tertakluk kepada macam mana orang tu create sistem tu. Kita nak adjust tak boleh. This is how it is. As is lah. Kalau kena bayar RM50 ke RM100 sebulan, bayar lah. Tak boleh nak update apa-apa, nak tambah tolak apa-apa. Berbalik kepada ayat saya tadi. Sebelum ni kebanyakan business kena adapt to the software. Now we have the potential or opportunity untuk get the technology to adopt to your business. So dia macam more mana? personalized. Exactly. Yeah, So macam personalized dia punya restoran tapi lain-lain cara flow. Hmm. Dia salon gunting rambut tapi cara dia lain-lain. Betul. So, jadi Different kedai gunting rambut, different ada yang nak cakap SOP, different product, different services sikit. Walaupun gunting rambut tapi dia ada additional services. So sekarang that's how we need to see. Kalau cakap tadi kepada kat luar sana kan, yang mana yang nak masih takut lagi nak AI ni, sebenarnya AI dah diguna pakai pun dalam kita punya social media ni. So sekarang ni kita nak kena lebih terbuka untuk tengok macam mana dia boleh jadi satu tools lah. Kita tak cakap dia boleh menggantikan orang. Habislah programmer tak ada kerja, accountant tak ada kerja. Kalau dah semua boleh pakai AI. Di AI ni dia bijak apabila kita pun bukanlah kata bijak sangat daripada dia. Kita jangan jadi bijak saja, tapi kita tahu apa yang kita nak minta daripada dia. Kan? So dia boleh lebih dia akan adapt. So macam kadang-kadang kalau kita ada staff, alamak terlupalah bos. Terlupalah. Mak ini CMC. Ni jadi macam kawan baik kita ataupun PA kita yang duduk rapat. PA Dia follow kita punya cara, kita so punya you harian pun kita. happy lah. Then bila you ada tu senang. So siapa-siapa your new team, memang you akan kena hire bila you dah grow. Betul. So you dah boleh get the AI itself untuk brief. Antara lain dalam EasyBiz kita tu ada easy onboarding. Berapa banyak company, saya tengok video. Kita tengok video kalau pernah Mark Cuban ni. Dia di US kan, of the billionaire. Saya cakap, siapa yang dapat buat onboarding system untuk SMEs ataupun doesn't matter lah, untuk company, insyaAllah dia boleh. So jadi sebab bila tengok balik, berapa banyak orang bila staff tu masuk kerja ada proper onboarding. Lepas tu kita cakap lepas sebulan dulu, ni tak boleh pakai. Tu corporate besar banyak lah yang ada proper onboarding system. Sebab dia ada proper Dia ada inisiatif, kemampuan. dia ada proper department Dia pun dah untuk ada buat onboarding. experience, dia ada team yang besar, HR dia Tapi besar. kalau kecil SME macam tak tu, ada. lepas tu cakap, tak faham. Kadang-kadang aku HR punya pun seorang business. dua je. Exactly. Dia pun HR kadang-kadang tu lah, nak panggil HR ataupun dia payroll department. Kadang kerja dia the entire month tu proses payroll. Gaji, claim, allowance, claim, So gaji, patah balik. tak sempat nak tengok sebab dalam HR ini mungkin ada orang-orang HR di luar sana yang boleh agree, dia more than that. Dia ada career growth, human development itself, even sebenarnya mental health kan ada so-called dalam sekarang ni kan. So how to help them. So seminar, training. So bukan sekadar payroll saja. Entire month buat payroll je kan. So jadi company kecil tak boleh ada kemampuan nak kena ada satu HR, ada satu account, satu, dan kebanyakan hakikat Banyak kena subscribe pula tu. subscribe tool tu mungkin, tapi subscribe tool Lepas tu yang orang kena lain buat pula kena manual, handle, orang yang sama pergi buat tu Dia kena subscribe banyak. Lepas tu orang lain-lain pula yang kena handle tu. Login asing-asing, betul. report asing-asing, Bila dia tak datang, end up lambat. so itu cakap tak boleh Amir aku buat so. Lepas tu katalah macam you sebagai bos cakap, ni tak okey lah study, you buat.
You try tengok you boleh buat semua ke Lambat tidak. juga. Kita Yeah, pun ada exactly. benda lain nak buat juga. Sebab you patutnya 80% of your 100% of your ni buat something yang produktif. So get this redundant thing yang and so on yang AI tu settlekan. Then your team pun akan lebih free up, boleh bincang benda-benda yang lebih strategik, lebih-lebih efektif kan. Ada soalan dekat Facebook. Okey, daripada Encik Syahid. Dia kata, saya baru belajar nak buat sistem dan post sistem. Ni POS lah kot. Persis. Bos saya nak tukar Shopify kepada sistem sendiri. Apa yang boleh saya mula dengan? Ayat dia. Oh, betul lah. Sebenarnya Saya dia pun nak tak mula. tahu. Dia patut borak je kan. Dia punya ayat dah skema. Siapa rasa saya terpanggil. Dengan ini saya cuba nak menjawab. Saudara Syahid. So, memang banyak je. Dan kalau kita tengok trend, people beralih kepada personalized or individualized punya solution. Kalau sebelum ni macam dia pakai Shopify. Which is, it is a Very popular lah sebelum very ni. popular, Very internationally known punya brand, which is reliable and so on. Tapi kadang-kadang tak tahan untuk SME ni adalah cost dia. Kan? So, bila cost dia, you nak kena bayar subscription, everything bayar. I mean, bukan salah diorang. That is their business model kan. So, betul lah direction boss dia tu untuk beralih. Kalau untuk sistem yang lebih sophisticated, I would say complex lah. Dia tak susah pun. Bila AI ni, they can build, boleh guna cloud tadi, boleh explore untuk guna cloud, which is, sebelum ni saya pun tengok, macam overwhelmed, kena tengok terminal. But dia sebenarnya lebih guided, yang boleh friendly lah untuk diguna pakai. Cuma-cuma awal tu aku rasa macam tak okay lah and so on, and macam mana nak buat ni. That's why kena berlapang dada dalam nak belajar tu kan. Bila kita nak belajar, kita kena slowly juga kan. So kena kosongkan lah sikit, bagi ruang lah. Bagi ruang. Jangan gelas penuh. Jangan nak gelas penuh. Jangan ada blockage yang ni mesti susah, ni mesti aku tak pandai. Ni leceh lah, aku tak tahu nak tekan apa. Kalau saya ada je tengok orang yang background dia bukan tech pun, dia mungkin sebelum ni kalau tak silap saya, dia start sebagai chef. Kemudian dia adalah jaga beberapa bisnes retail. And then bila kita dia cuba untuk explore AI, maka dia boleh buat sistem untuk memudahkan dan customize towards perniagaan dia tu. Jadi saya rasa kalau you open your heart, mungkin tak secepat macam mana orang cakap. Mungkin saya cakap dalam 10 minit boleh siap proposal. Sebab saya punya journey nak capai AI tu dah setahun. Dan how I already train, our team train our AI tu dah level, kalau boleh 24 jam dia running. So kalau macam brother Syahid ni tadi, dia nak mula dengan apa? Boleh pakai, sistem apa dia pakai? Boleh pakai cloud. Pakai cloud lah. Pakai cloud. Agak-agak berapa lama nak belajar, nak bagi biasakan diri dan boleh akhirnya bolehlah dapat satu sistem yang simple, nak ganti Shopify. Kalau dia betul-betul hackathon, masuk je lepas subuh, mengurung diri, macam buat fokus lah. Fokus seharian tu dia boleh dapat draft lah. Tapi of course, saya bukanlah kata tak boleh langsung. Tapi bila dia buat satu sistem yang kompleks macam POS ataupun Shopify ni, dia more just siap. Kita nak kena pastikan dia punya security layer. Yalah, kalau POS ni dia banyak layer lah. DPA dia. Pasal so kalau dia ada accept customer, ada dengan stock, inventory. Kalau online dengan nak shipping kan, dia banyak layer lah sebenarnya. Betul. Kalau POS. So maksudnya dia build, lepas tu dia akan kena still tengok juga apa lagi yang tak lengkap. Biasanya AI boleh bagi tahu, ni tak lengkap, ini you kena strengthen. Ataupun sebenarnya Rodatech ada solution juga untuk orang macam ni yang minat nak belajar. Instead of Rodatech, biasanya kalau tech company ni dia boleh buatkan. Tapi instead of buatkan, mungkin ada Rodatech boleh sediakan simple class dan guidance ke untuk company-company yang macam ni. Saya nak buat sendiri, tapi saya nak ada orang guide, saya nak facilitator. Ada tak? Kita dalam perancangan untuk buat macam sebelum ni lah, kita banyak buat internally untuk our own team ataupun close client macam tu lah.
but now we insyaAllah try to explore venture out. Antara lain macam Warobot tadi, kita bukan hanya iklankan di Malaysia. We even explore untuk kita iklankan dah pun di Afrika negara. Oh. So jadi saya nampak tech ni antara industri yang you boleh berada di mana-mana dengan hanya laptop je sekarang ni. And kalau tanya saya, dengan saya dah build Jarvis dalam phone saya tu, my aim sebenarnya saya tak perlu bawa laptop pun. I just bawa my phone to access whatever it is lah. Tapi sebab memang I'm CEO for a tech company yang memang tech tu adalah satu. So jadi saya nak explore new tools, and AI ni sendiri sangat laju evolve dia. Macam saya cakap tadi, dia eventually dia mungkin hari ni apa yang saya mungkin bagi tips, mungkin esok lusa tu dia dah tak boleh pakai sangat dah. Dia bukan tak ada, Dia dah outdated dah. Dia outdated. Ada lebih baru. Dia lagi baru. Lebih baru. Lagi power lah lagi dah power. keluar. Saya modul saya awal-awal tadi pun saya cuba nak refrain untuk guna term-term macam LLMs and everything, learning machine model semua tu. So itu pun evolve dah. Sebelum ni hanya boleh buat apa, sekarang dah boleh buat apa, dan berapa capability, berapa kelajuan. Ada yang boleh gunakan untuk harian. So bila macam tu, untuk macam kita nak buat video ni semua, kita ada creative tools yang boleh buat video. So kita akan buat satu macam akademi lah, AI online. But of course cabaran kami adalah teknologi tu sentiasa evolve ataupun perbarui. So mungkin kami siap buat video tu dalam masa, kalau sebelum ni nak buat video, mungkin kalau boleh tanya videographer experience macam tim Borak Hustle, mungkin nak buat satu video kalau secara scratch manual mungkin makan masa lama nak do editing. Now I think saya difahamkan Borak Hustle punya team ni dengan teknologi AI, which is I'm happy to hear. Habis saja podcast live ni, that's why saya tanya kenapa buat podcast dalam bentuk live kan. Sebab once habis je podcast ni, then dia masukkan dalam tools AI yang telah di-subscribe, and then dia terus identify video-video yang pendek-pendek dah siap potong-potong, yang potong-potong yang boleh yang highlight lah. Yes. Point A, point B, point C. Betul. Boleh jadi siap 10-20 video terus. Kalau dulu sebelum ni mungkin perlukan ramai orang. Saya rasa seorang tolong tengok. Hafiz dah boleh seorang untuk dia buatkan tim Borak Hustle. So jadi itu adalah salah satu how they offer macam usahawan yang datang ke Borak Hustle ni, they can have a short video of their brand and whatever they discuss untuk digunakan pakai for marketing. So insyaAllah untuk menjawab secara ni, kita tengah dalam perancangan buat AI macam akademi. So video dia pun mungkin guna AI, dan my vision adalah untuk jadikan bila you nak belajar benda tu, you boleh customize tu bahasa yang you perlukan, dan orang yang macam mana yang mengajar bro. Sebab dia AI kan. So kalau you nak contohnya orang lelaki dari France dengan accent France tapi cakap English, contoh begitulah. Sebab memang ada boleh, macam saya cakap tadi, tim kita di Jogja, di Indo, berprompting menggunakan bahasa Indonesia instead of English. Yelah, tak payah nak, kalau nanti nak, so lebih faham. nak prompt pun nak pening nak ketik ayat ini apa nak nak kena pakai, dia cakap bahasa dalam bahasa Inggeris, nak terpating English pula nanti kan? So dia boleh belajar dalam bahasa lebih ni, bahasa dia sendiri, bahasa lokal dia. Okay, menarik. Terima kasih Encik Syahid atas soalan tadi. Betul. Kita tengok ada lagi tak soalan kat TikTok ke, dekat Facebook ke. Okay, setakat ni tak ada lagi soalan. Adalah komen-komen yang bersetuju, yang kata graphic designer ni Puan Shiza, macam mana sebut nama dia ni? Shiza. Dia guna AI untuk bantu dia dalam daily task designer dia. I think mesti dah lebih efektif dan lebih produktif kan. Betul, saya nampak dia adalah satu tool. Bila saya tengok teknologi ni, I mean peluang ni, dia saya cakap macam mana kita boleh guna ni untuk bantu orang kan. Especially orang-orang yang, pada saya unfortunate lah. It's always the dream unfortunate ni, orang yang in disadvantages kan. So yang tak ada modal yang besar. Betul. So dia ada modal juga, tapi I think it's still cheaper dan affordable lah kan. Saya pun adalah try pakai
livable. Ini Boleh pun ada contohkan pakai. buat website. Ada try lah. Tapi kita ni bukanlah full time nak buat tech macam tu kan. Tapi I think it's not that complicated. Dia bukan rocket science yang nak kena study belajar maths yang susah-susah, kena baca buku teks. Kita just cuba. Betul. Kalau tak sure kadang saya tanya pula ChatGPT. Exactly. Tanya balik ChatGPT, ni aku nak pakai livable ni. Macam mana ni? Ya. Kan yang ni nak buat gini. Nanti dia bagi idea. Dia bagi idea. Kadang suruh buatkan prompt. So you copy tu, you campak ChatGPT kat bagi dalam. prompt pula untuk Yeah. bagi kat livable balik. So macam mana AI ni dah evolve. Masa awal dulu is called prompt engineering. So now it evolves into, ada beberapa stage yang sebelum tu in between, the loop engineering. Di mana kalau dulu kita prompt, dia keluar teks ataupun. So sekarang ni bila kita bagi prompt ataupun satu instruction tu, kita start dengan ni antara lain tips yang boleh saya share lah. Bila guna cloud macam tadi saudara Syahid, ataupun even siapa dia, Siza kan? Kita start dengan what is the outcome yang kita nak. Kita bagi tahu siap-siap. And so kalau nak buat poster for Facebook yang ada CTA, everything. So start dengan macam tu. Tapi in between proses untuk dia capai tu, dia akan, bila loop engineering tadi dalam AI ni, dia akan, selagi dia tak capai benda tu, dia akan especially dalam coding lah, dalam nak develop programming. So selagi tak siap lagi benda tu, dia akan pergi pusing dan batalik. Dia akan ada yang checker benda tu AI sendiri, betul tak? Tak betul. Okay, so dia improve, AI dia juga buat yang tahu. buat kan. So eventually that's why dia dah boleh fasa yang dah boleh berbuat gitu. Macam contoh antara lain yang Easy Biz tadi, antara lain yang ada adalah Easy Marketing ataupun marketing tool. Kalau sebelum ni mungkin Hilmi sendiri kena post dekat banyak tempat sendiri secara manual. Kalau guna tool ni, you ada je dekat luar sana. Cumanya sebelum ni mungkin dia tak AI powered. Dan now what we intend is the AI power. Dia bantu orang-orang yang bukan macam saya, bukan kemahirannya marketing. Tapi nak kena buat kerja-kerja marketing. So kita get Nak buat kecerdasan buatan. Buat copywriting nak kena post pula. nak buat email. Ada kena gambar, kena di image pula. Kadang-kadang image tu nak bagi, sebab branding sangat important kan. So hari ni colour orange, esok kan colour merah, kadang meriah. So kadang kebanyakan orang tak ada that knowledge. Kita ada knowledge macam tadi lah. Dia pandai baking, dia fokus kat baking. Pastikan kualiti yang paling sedap. Pastikan servis yang paling mantap. Tapi perkara-perkara lain yang bukan jadi kemahiran, The support services tadi tu. Support services ya. Ada orang memang mungkin macam saya mungkin orangnya usahawan. Jadi saya tengok kepada sistem, saya tengok kepada proses itu sendiri. So, jadi macam mana kita nak gunakan proses yang memang semua bisnes besar kecil kena lalui, kena buat, kena lakukan, dan get AI untuk lakukan for them. That is where the angle lah of Radah Tech ini. Okay. Kita dah 10.30, dah sejam setengah dah sebenarnya kita sembang. Rasa macam kejap kan? Rasa macam kejap je Rasa kan? macam baru 15 minit kan? Tapi saya sebelum kita tutup lah, kejap lagi saya akan bagi peluang untuk Salam conclude sikit. Mungkin ada nasihat pada ataupun tips terakhir ke untuk siapa yang baru nak mula lah, pemula AI ni kan. Macam saya sebagai pembina sekolah, fokus saya adalah mendidik anak-anak yang daripada kecil sampai ke besar, sampai ke sekolah menengah pun ada. Kita nak make sure diorang ni pun tak ketinggalan. Lagi kita macam tadilah kita sembang, Malaysia selalunya dapat lambat sikit. Tech tu dah jalan dulu dekat negara lain, tempat dia launch, kita ni mungkin lambat seminggu, 2 minggu, kadang-kadang kalau dulu lagi kita lambat 2 bulan, 3 bulan. Ada setengah tech lambat masuk sebab kita adalah user semata-mata. Tapi kalau saya sendiri, harapan saya anak-anak Malaysia ni, anak-anak kita kalau diberi pendedahan daripada awal, dia dapat membesar jadi bukan hanya user biasa, macam kita ni user lah kan, tapi dia sendiri jadi the problem solver. Dia sendiri create another solution. Yeah, the next Elon Musk. Dia sendiri yang create the new solution. Launching lepas ni bukan dekat US, bukan dekat
Eropah, bukan dekat China, tapi launching dekat Malaysia lah. Tu saya punya cita-cita lah. Sebab tu dalam Borak Hustle ni kita, walaupun orang kata macam mungkin ada yang tak nampak apa kaitan cerita AI dengan hustle ke apa kan, tapi kita kaitkan balik sebenarnya. Setiap benda tu dia mesti ada kaitan dia. Mesti ada benda yang kita boleh belajar, yang boleh apply. Jadi sebagai penutup lah, saya bagi pada Salam nak ceritakan kepada penonton-penonton yang ada di luar sana. Padahal tadi kita macam borak kita je kan. Sebenarnya ada penonton kat Ada luar penonton, sana. ada yang live dekat Facebook dan TikTok ni. Apa yang diorang boleh mula terus malam ni ataupun esok pagi je, bangun je tidur, dia nak start dengan apa? Boleh bagi tips sikit dan mindset lah sebagai seorang pemula dalam AI ni kan. Ada yang cepat give up ke, cepat boring ke kan. Silakan. Macam masih ni. So mungkin kita pun dah sejam setengah tadi cakap tu. Mungkin banyak kita dah cover. Untuk saya rangkumkan ataupun kita conclude lah. Untuk yang baru nak mula ataupun rasa macam dia try cubalah. So to be honest, banyak platform kat luar sana, especially AI ni yang bagi free account setup yang memang boleh mula. Cumanya apa yang nak buat? Saya rasa dalam contoh kalau orang usahawan kan, saya tak ada website lagi lah, saya nak buat website. Pergilah Lovable tu. Saya bukan kata ada bias kepada, macam saya cakap, saya pengguna ChatGPT, kemudian saya try Replit, saya try Lovable, Cloud. Tapi antara yang simple lah pada saya, yang tak terlalu overwhelm. Mesra pemula lah. Nak kata, mungkin ada yang tak setuju, ada kata mahal ke apa ke. So jadi dia ada free account tu dulu. Cuba dulu, guna dulu. Berlapang dada saya cakap. Macam saya cakap, saya try. Kalau nak cakap give up tu, bukanlah give up. Nak cakap kena subscribe ni sebenarnya tak jadi pun. Tapi kalau saya give up waktu tu, frustration tu ada. Mungkin tak ada macam sekarang. Mungkin tak ada satu sistem yang kita berjaya keluarkan. Macam saya cakap lah, dia start dengan VC. Lepas tu, then bila kita buat satu sistem yang kompleks dan lebih complicated, then we get the right technical people untuk advise accordingly dan buat. Macam cakap, macam saya share tadi, even the programmer sendiri rasa reluctant ataupun rasa macam mana nak guna ni. Mungkin dia kata aku nak guna, tapi macam mana nak guna. So terpaksa sit down dengan dia, tengok video tutorial, try pakai, cuba buat simple project dahulu. Dia dapat that feeling. That's what my tips. Jangan terlalu ambitious lah kot awal-awal. Nanti tu yang cepat give up. Buat macam simple project, website. Macam tadi kalau kata pemula student, you can start earning now. Contohnya katalah you boleh subscribe Warobot tadi, kalau katalah ada dan so apa yang you buat servis? You buat servis buat website tadi. Kan? Even antara salah satu mungkin yang saya tak cerita tadi, kita ada offer juga RM100 web. So kalau siapa website designer kat luar sana gila aku buat tak? Dia bermula. So jadi ada orang macam saya cakap tadi, dia adalah alamat digital kita. So contoh tak tahu Hilmi ada tak website dia sendiri? Kan, so kalau ada, so tapi ramai lagi yang tak ada. So takkan dia nak spend RM1,000 nak buat website dia sendiri kan. Nama Hilmi, portfolio. Saya belum ada lagi, malam ni kena buat kan. Itu antara lain yang boleh start malam ni. Kalau siapa kalau siapa yang belum ada lagi, you start dulu dengan buat website you. Ini kalau simple tips lah. Tapi kalau anda kata tak tahu juga nak mula mana, kita orang adalah buat that service RM100 lah start dulu. Tapi untuk domain mungkin ada tambahan lagi, coding nama lah, kata nak hilmiismail.com. Tapi bila check, dia harga dia mahal sikit, tapi you still nak, then it's your cost lah. Kita tak nak buat kita tak, macam cakap tadi kita nampak perkara-perkara yang patut SME ada ni, kita nak bantu diorang to equip kan. That's why kita nak jadi AI Grow Partner. Bukan sekadar website ni je yang kita nak dia nak kena ada. Then tapi after that, dia boleh jadikan website itu dia punya base. Ada blogs and so on. Jadi jangan takut. Jangan takut lah kepada sebenarnya. AI. So jangan belajarlah takut, sedikit demi sedikit. Cuba. So dan jangan ambitious sangat. Ya, jangan ambitious buat sangat. Benda start simple lah kan. Ibarat macam kita baru nak mula bertatih berjalan, tiba-tiba dah masuk marathon. Memang give up lah. You akan rasa macam overwhelmed. Jangan. So start dengan benda perkara-perkara yang simple. So buat website sendiri dulu. Explore. Macam saya bagilah saja create account, free account untuk anak-anak. Itu diorang terus buat game memancing. Sebab kan main Roblox ni kan,
Dia tak adalah macam mancing yang canggih. Dah macam tu awal-awal dia buat game mancing. Tapi mancing-mancing ikan rupanya kena bagi tahu ikan jenis apa, mancing kena jadi macam mana. So dia ada proses tu. Mula macam macam payah dia cakap kan. Macam susah kan. So no, that's why you need to be clear what you want. Yes. That's why And plan detail lah first. juga. Detail sikit-sikit lah. Saya cakap kan. So both of you anak-anak saya so discuss dulu. Okay, apa yang you nak benda ni jadi. Macam tadi start with the end in mind. So jadi jangan takut. Try explore. Jangan give up. Even kalau cakap tak nak pakai AI, jangan pakai TikTok. Jangan pakai Facebook. Contoh lah kalau masa muda. Kan? Kalau memang tak pakai dan saya tak boleh buat apa lah. Ni. Tapi as long as you memang ada pakai social media and so on, there's already AI tu. Betul. Cumanya kalau you meniaga lagi lah, saya sangat-sangat encourage. Bukan tak perlu, tak semestinya kena datang kat Raudatek untuk ambil servis. Kami bukanlah retail yang bukan. Okay, kita buat customize solution, yes. Tapi kita nak tengok secara generalnya apa yang kita boleh bantu. Macam tadi saya orang bisnes yang komponen sales marketingnya, komponen financial managementnya. Tapi mungkin operation ada tu macam sekolah. You mungkin gauge tak sama macam cafe gauge. Tak sama, operation. betul. Tak sama macam mana bengkel. So, jadi kalau AI ni boleh membantu, so jadi fokus benda-benda yang ni benda ni repeated. Contoh benda-benda berulang, benda-benda kena buat. So sebenarnya kalau boleh you nak free up yourself dari perkara tu. Tapi perkara ni kena buat. Tapi benda tu memang essential pun. memang essential dalam komponen bisnes. Kena buat. Kalau tak nanti masalah audit. Contohnya accounting kita malas buat. Cakap, so tapi itu satu masalah juga yang kita perasan banyak masalah company-company SME orang kita lah kan. Banyak bila audit sangkut. Kadang-kadang sampai 2-3 tahun tak submit audit langsung sebab dia tak tahu mana aku nak mula ni. Guna AI lah. Betul. Kalau ada tools macam tadi easy account tadi tu, I think gonna help a lot lah. Betul. Dan you of course benda-benda macam audit and so on ni you kena work juga dengan auditor untuk bantu audit sebab dia orang ada certified. Bukan still ada lah. So still ada. So jadi cumanya account you sekarang lebih tersusun dan auditor tu lebih mudah untuk nak audit account you. Dan bila macam tu then you open your door for your business kepada financial institution, potential investor, private equity, a lot of things to scale up your business. So jangan pandang dia macam kau ambil kerja ni tak. So how it can build your business, scale your business with a proper system. Itulah I think kalau boleh macam cakap saya bukan anti-programmer ataupun software engineer, tidak. Saya sangat-sangat embrace dan kalau siapa-siapa yang kata let's collaborate Raudatek, saya ada this vision, I need team. So saya nak build that community. I would say sama. Saya tak pandai. Saya masih dalam learning journey lagi. Mungkin apa yang saya cakap malam ni pun mungkin ada boleh betul, boleh AM, PM and so on. Kita discuss secara berhemah lah kan. Tak ada siapa yang macam macam saya cakap tadi, saya bukanlah graduate software engineer. Tapi saya sangat-sangat terbuka untuk nak belajar. I really love to. Okay. Baik, terima kasih banyak kepada Salam CEO Raudatek atas perkongsian malam ni lah. Terima kasih juga sudi datang ke studio Borak Hustle. Untuk makluman tuan-tuan semua, kita punya studio ni ada di Cyberjaya, di Tamarin Square. Juga menyediakan servis untuk mana-mana company. Even kalau Raudatek nak buat podcast sendiri kan, daripada jadi tetamu je buat podcast sendiri juga, nak sewa boleh. Dan sekali servis untuk siap potongkan video jadi pendek-pendek, siap ada dah semua lighting, semua dah siap. Cantik. Just datang, orang kata apa, datang cuci tangan, cuci kaki je kan. Masuk terus pakai. Cuci kaki. Okay. Dan untuk Borak Hustle untuk Borak Hustle ni kita bermula daripada episod ni, macam awal-awal tadi saya ada explain, saya akan menjadi host, dan saya nak bawa Borak Hustle ni kepada audience yang lebih muda, yang mungkin student, mungkin sekarang ni bisnes pun ramai orang-orang muda buka kafe, buka kedai makan sendiri, buka kedai baju, printing, buka sekolah pun ada ramai. Kalau dekat track tu macam-macam bisnes lah ada. Especially dalam Cyberjaya ni pun dah sangat banyak bisnes. Apatah lagi kalau kita pergi ke seluruh Malaysia kan. Dan insyaAllah kita akan menjemput ramai lagi. Dan saya nak offer lah, kalau ada yang tengok video ni
yang berminat nak menjadi panel untuk Borak Hustle, kita open. You can just DM our social media on TikTok, on Facebook, untuk tawarkan diri. Kenalkanlah diri sikit. Saya ni siapa, apa, founder ke, CEO ke, apa ke, ataupun saya ni hasil buat apa. Even kalau jual nasi lemak tepi jalan pun, tapi ada kisah yang nak diceritakan, betapa hasilnya dekat situ, sambil buat live, sambil buat itu, sambil ini pun, sebenarnya asalkan kita boleh inspire people. Doesn't mean mesti cerita pasal tech. Macam malam ni sebab kita cerita tech. Mungkin lepas ni kita cari orang yang ada bisnes jual kurma, contoh. Kan? Ada bisnes marketing agency. Bengkel kereta. Bengkel kereta. Mungkin ada orang yang ada bisnes tadika, sekolah. Tak kisah angle mana pun, asalkan dia dapat memberi inspirasi, dapat memberi pengajaran, value kepada kita, pada saya sendirilah. Jadi moderator ni orang pertama yang mendengar kan. Kalau saya tak amalkan lagi teruk lah. Bukan hanya untuk orang yang mendengar, yang menontonnya, tapi untuk saya sendiri banyak benda saya boleh belajar lah. Dan terima kasih sekali pada Encik Salam yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan tim Borak Hustle malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi 2 minggu. Setakat ni kita live 2 minggu sekali setiap Rabu malam pukul 9 di Facebook dan juga di TikTok Borak Hustle. Okay, terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah silap. Maaf juga Mi, kalau ada yang terkurang. Yes. Terlebih sebenarnya sebab dah 10.46. Alamak, sebenarnya tak dia. Tapi okay, best. Sembang dengan Salam memang best. Banyak benda, input-input yang kita dapat, yang saya dah bayangkan dah banyaklah video boleh potong tu lepas ni. InsyaAllah. Okay. Saya pun looking forward juga. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua.